Yang baru tu. Lawa tu. Lawa gila. Masa first datang masa orientasi tu. Weh, ni tempat apa ni? UM tak ada duit ke? Dia tak ada duit. Dia ada duit. Nak Tapi guna, lain. dekat medicine je. Itu yang boleh ada bangunan hospital baru tu. Apa Ni fact dia banyak duit. betul. Dia agak kuat sikit hari ni. Dah tegak hari ni. Ramai. Betul. Tak siapa nak jadi kaya kan? Okay, so kita boleh start sesi kita hari ni? Baik. Boleh? Boleh. Tak boleh. Tak boleh? Boleh. So kalau boleh, at first, thank you. Selamat datanglah pada sesi kita yang terakhir pada hari ini. Jadi sesi kita yang ke-7. Jadi ini first time kita dapat tengok semua dia. So which is kita sangat appreciate. Jadi okay, sebelum kita mula, okay, nak tahu lah macam mana you guys punya condition sekarang nak masuk week 14. Ada yang busy ke, ada yang tak busy? Hampir mati. Saya main kebanyakan siap, tapi dah mula studying untuk final. Okay, awal study. Ada siapa lagi nak share ke? Dia punya keadaan sekarang, mental dia ke? Tengah stress. Stress. Assignment lah. You sekaligus kan. Oh yelah. Ada lecturer dia tu. Week Dengan roommate kan? Oh, kita mungkin boleh settle ke isu dia hari ni? Ya. So, Min dengan Aina macam mana okey? Okey. So, awak FYP macam mana? Okey. So, Week 14 dah ni kan, jadi macam biasa sekarang reporting hectic week memang musim-musim kita semua rush, stress, kita kena biasa lah. Jadi kat sini saya nak recap sikit lah apa yang kita dah buat pada sesi lepas. Jadi untuk pengaturan Afiq, kita dah dicakapkan pada sesi lepas. Sesi lepas kita dah dengar perkongsian daripada Min, Aina dan juga Hazika lah mengenai dia punya tree of life. Which is kat sini dia orang bawa isu yang sama lah, iaitu isu untuk Hazika dan juga Min dari segi kawan. Manakala Aina mempunyai isu yang sama dengan awak dan juga Alif iaitu roommate. Jadi untuk Adham seperti Adham, okay, untuk Adham awak dari segi kawan lah, which is nak cara macam mana nak cari seorang kawan yang betul-betul kita sebagai kawan. Jadi pada sesi lepas tu kita tengok progress dari segi Alif dan juga Huda, Alif dan juga Adham lah, which is Alif dah settle dah isu dia dengan roommate dia. Jadi boleh minta tips nanti kat Alif macam mana settle isu roommate dia. And Adham juga ada progress dari segi nak mencari seorang kawan, dapat benefit daripada mencari seorang kawan, nak ada benefit kata Huda. Jadi untuk Huda pula, Kawan, salahnya dah. Bukan kawan, bukan friend with benefit kan. bukan. Bukan itu. Dia Biasanya baru faham kalau dalam kawan ni biasanya kalau nak betul-betul meaningful, biasanya kita bagi kat dia bagi kat kita balik. Ada something kita gain. So selalu starting lah. Kalau tak ada benda tu kadang-kadang susah nak meaningful. Macam kalau dia ada, kita ada, kita tak ada. Kalau dia tak ada pun kita okey macam tu lah. So kalau bila dia tak ada, kita tak okey, itu yang betul-betul bonding lagi kuat. Macam tu. itulah maksudnya, jangan salah tafsir. Jadi untuk Huda masih lagi tak dapat lagi, ada punya progress lagi, masih memerlukan nasihat tips-tips yang sedia ada pada hari ni. Jadi hari ni kita tengok progress daripada Hazika, Mina juga Aina. Isi apa yang diorang kongsikan tips pada sesi lepas. Jadi sebelum kita mula, suka untuk saya ingatkan bahawa apa saja awak kongsikan di sini hanya kekal di sini dan tidak akan boleh luar. Begitu juga dengan awak semua. Kita dalam bilik ini melangkah je keluar, saya awak semua lupakan segala-galanya lah. Jadi, okey, mungkin kita boleh start dari dulu dengan Afiq, boleh? Ke awak dah dengan Afiq dulu boleh? Kita tengok awak punya pokok ni lah, cik Aflan awak nak share. Okey, boleh? Boleh. Boleh Afiq. Dia punya pokok tu. Dia punya pokok. Akar dia sama besar dengan dia punya. Jangan judge. Bukan dah. Judgement. Betul. Dia konfirmasi Cerita kan? Cerita. Ni Orang excited nak tahu pasal awak kat sini. Okay. Tak nampak lah. Aduh, saya baca lah. Dekat tengah ni saya tulis tak selesa dengan perangai housemate saya. Tak ada housemate, roommate lah. So basically apa yang terjadi sebenarnya, memulanya sekali saya tak expect yang dia ni orang yang macam tu, sebab luaran dia ni macam orang yang sangat segak semua tu kan. So saya pun macam at first place saya macam cuma dia roommate aku macam tu. Time awal cari rumah tu. Lepas tu bila mana dah duduk dengan dia dalam 1-2 bulan tu, baru tahu lah perangai dia yang sebenar macam mana. Dia tu orangnya tak berapa
tak apa kisah sangat. Dia tak ada common sense dalam bahagian untuk tolong each other ke, in term of the kekemasan. Lepas tu makin lama makin terasa lah sebab kita je yang selalu kena jaga benda tu. Sebab bayar sama rata kan. So makin lama makin penat lah jadi. Sebab dah bagi tahu, lepas tu dia macam buat-buat tak tahu. Alasan dia sebab macam ni lah, okay, senang cerita, apa yang saya tak selesa dengan kekemasan which is dia macam dekat sini ni berbukit dia punya baju, dia tak lipat-lipat. So makin lama jadi hapak lah bilik tu. Memang hapak gila. Macam tu. Lepas tu saya tanya dia kenapa tak lipat ni, dah busuk air di korang bilik kan. Lepas tu alasan dia memang stres lah dengar sebab dia cakap dia dah bosan lipat baju sebab dia kerja H&M. So dia macam rasa macam dah muak lah lipat baju ni, jadi macam dia jadi malas lah nak buat benda tu. Macam gitu lah. Lepas tu saya macam Natal macam geram ke dengar. Aduh, macam gitu lah, geram kat dengar. Lepas tu, tu lah punca dia sebab dia tak ada common sense lah, macam itu. Lepas tu bukannya dari segi baju dia, contoh macam kita orang masak ke apa ke, bukannya dia nak tolong kemas ke apa, macam orang dah tolong masak kan, dia macam tak kerti nak basuh pinggan sendiri ke apa ke, macam itu lah. Lepas tu, itu lah dua ni lah, pengotor dengan tak ada common sense lah, macam itu. So, apa yang impact pada saya? Pada saya penat dari segi mental. Dah mula-mula biasa kan, kalau saya ni, saya dah sabuk dengan kelas, balik-balik rumah nak tengok rumah bersih kan. Tengok Allah ceweknya, macam penat lah dia kan, tak selesa sebab bilik tu kongsi. Katil dia tu kadang tu dia sebab dah berbukit ada kat katil dia dah full lah. Dia letak dia punya baju kat katil saya pula. Macam gitu. Jadi macam kalau saya nak tidur saya kena ambil dia punya baju letak kat dia punya bukit satu you. Macam itu lah. Bukit lah. Bila nak jadi gunung pula. Gunung pun boleh lah tu. So menyebabkan jadi kesan pada saya sendiri lah. Macam contoh saya bersih tandas kan. Saya bersih tandas. Lepas tu saya cakap lah kat dia orang, okay, kalau dah nampak bersih ni, tolong maintain je tandas tu. Macam dah guna, susun baik dekat tempat asal. Lepas tu saya biar lama-lama dah berpulat lah. Lepas tu makin lama macam makin tak tersusun lah. Maybe saya pun, saya nampak kat maybe saya terlalu suka organize tu. Maybe sebab saya punya background kot. Saya tak boleh benda yang tak organize. Saya suka benda yang kemas lah. Macam tu, saya, tak boleh lah. Geram tengok benda yang tak tersusun tau. Macam sebab benda tu dah memang saya kemas lah. Okay, nampak macam ni lah, susun macam ni. Apa yang susah sangat kan? Sakit hati sebab saya pun bagi tahu kan, benda macam contoh sabun, duduk bilik tandas tu 3 orang tau. So sabun patutnya ada 3 kan. Ni lah benda 6. Aduh. Maksudnya yang lagi 3 tu kosong kan. Benda tu kosong, buang je lah. Shampoo ke apa ke, lepas tu ubat gigi. Ubat gigi tu apa? Banyak ke lah. Apa dia jadi apa, letak air lepas tu pakai balik ke apa. Itu lah memang geram lah. So, lepas tu makin jadi kesan kat saya perasan saya pun dah jadi malas nak tegur. Lepas tu dia menyebabkan jadi bila saya dah malas nak tegur, saya macam malas nak cakap dengan dia kat macam gitu lah. Jadi macam nak tengok muka dia, sabut tu. Macam itu lah. Macam itu. Lepas tu one more, bila mana kita je yang selalu kemas kan. So macam kita sendiri pun jadi macam lantak lah rumah ni, mampu dia macam gitu lah. So sebenarnya saya pasal kat benda tu tak elok sebenarnya. Tapi sampai satu tahap tu saya macam dah malas lah. Asyik saya je, macam sampah dia tak pernah buang, memang orang lain lah yang buang, macam itu lah. Roommate tu kalau macam housemate saya lain, ada okey lah. Jadi komen saya ni, yang ni memang memang out lah kat sini. dah puas tegur lah. So nak marah tak macam Nak marah sebab dapat kan, satu suka. Sebab saya memang tak expect dia macam tu. Sebab dia first time duduk luar dengan kita orang lah. Sebab saya before this memang dah duduk luar macam tu. Lepas tu dia kali ni dia tak dapat koordinasi kan. So ajak lah sekali, kesian lah dia. So ajak dia gini lah. Itu lah kita dia. Jelasnya. Jadi nak tanya kepada Afiq kat sini. Pun ada cerita-cerita yang sama dengan Afiq. Dia tak Hari tu saya tak tahu pasal dia punya isu ni kan, pokok dia tengok-tengok tak ada lagi. Soalan-soalan tu dah boleh keluar dah. Ni bukan kau ada roommate ke? Bukan ada roommate. Roommate aku ada conversation. Dah baik. Tips lah macam mana kau boleh tegur dia dulu. Kau tegur dulu macam mana? Aku tegur dulu. Kau tegur dulu? Aku tegur dulu. Ui. Aku mula tak berani lah. Lepas tu aku macam Tak ada ada kan. masuk bilik macam alah tak biar macam. Maksudnya try. Lepas tu
So aku pun tegur dia. Tegur macam mana? Tegur aku tanya dia, study week balik ke? Lepas tu dia pandang dia wish palat lah. Dia sama palat tu. So, minggu lepas tak ada, minggu ni. Man to man. So dia macam, dia buat muka garang. So aku berani lagi, aku tanya lagi. Tak balik studio Geling Pala. Lepas tu aku buka spek. Setelah aku terapi kat dia, aku tanya, okey dah. Kenapa macam senyap je ni? Orang yang buka spek tu macam nak bertumbuk dah. Kalau buka spek. So lepas tu bersembang dengan dia. Tips dia, jangan cakap kuat-kuat. Maksudnya suara tu mainkan peranan juga. Intonasi tu mainkan peranan juga. So cakap dengan dia lembut-lembut. Macam okey dah. Cakap dengan aku lembut-lembut tu. Tapi of course, tapi rasa macam yang ni mungkin dengan orang tu efektif tapi tak pasti yang mungkin efektif. Dia tak dengan orang yang tak ada common sense, unreasonable. Kalau macam tu tak pastilah dia boleh apply ke tak kan benda tu. Jadi Aina kan yang boleh respon sedikit lah sebab Apa Aina nama? ada isu dengan Rumi kan. Apa term minggu depan yang unreasonable tak boleh be reason. Tak boleh bercakap. Jadi mungkin ada sebab sedikit Aina berkongsikan dengan aku. Kalau Rumi saya tak ada. Sebab dia jenis yang macam pembersih jugalah, tak adalah macam apa kan. Cuma apa yang saya boleh cakap kan, sebab saya pun ada housemate juga. Macam mungkin Afiq share semua benda like macam tong sampah semua. Macam saya tong sampah sendiri, apa semua sendiri. Maksudnya macam sebab saya tak kenal housemate. Roommate kita kena sesama roommate. Lepas tu macam contoh lah sampah tu sharing kan. Dah penuh, agak gambar masuk dalam WhatsApp group. So kita pun tak jumpa. Boleh tolong buang sampah tak? Bla 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 bla. Same goes to dalam TS. Dalam TS tu Masya Allah, tak tahu lah. Masya Allah, tabarakallah. Sampai saya ambil gambar, tolong bersihkan bla bla bla, besok tu. Lagi satu macam kalau duduk dalam rumah ni sharing dan kita tak suka perangai dia, kita buat kita punya perangai. Macam kita buat hal kita je. Macam kalau contoh lah macam basuh bilik air tu, kita nasi Afiq juga masuk kan. Kalau rasa dah kotor sangat tak apalah, bersihkan je lah, enggak dapat pahala. Itu je je. Enggak dapat pahala Itu je. Orang kata baju dia tu pun lipat kot. Jangan. Dia akan dia pergunakan nanti pula. Kau boleh belikan plastik sampah, kau masukkan je terus. Dia tak boleh. Ya baik. Tak apa, alang-alang dah rosakkan terus. Macam mana kalau kita buat cara unreasonable pula? Kan benda yang menyakitkan hati Afiq kan. Kalau buat benda yang mungkin trigger dia pula, in a sense something yang mungkin dia tak selesa. Kalau tiba dia tegur, buat mutual exchange. Okay, kau tak selesa aku ni, apa dia kata, okay aku settlekan ni, tapi kau kena settlekan benda yang aku tak selesa. Macam mana kalau macam tu juga? Bagi dia rasa medicine yang dia bagi lah. Bagi dia rasa kepahitan dia, mungkin juga boleh jadi juga. Mungkin benda tu dia faham dari segi tu. Mungkin tak tahulah, mungkin roommate Afiq ni mungkin dia anggap kalau dia buat apa-apa yang Afiq tak selesa, Afiq takkan jenis yang bos ke, takkan buat dia pula tak selesa ke apa. So dia rasanya kalau aku buat salah kat dia tak ada masalah. Dia tak Kadang-kadang selesa. selesa ataupun dia rasa macam tak ada apa-apa masalah kalau aku buat salah kat kau macam tu. Sebab rasa at the end kalau macam Afiq kata, Afiq dah tegur dan cakap kan, bukan tak tegur, bukan diam je. Kalau diam tu masalah lah kat situ, tak tegur. Tapi ni dah kawan-kawan. So maksudnya orangnya tahu, maksudnya ada lagi underlying masalah kat situ. So rasanya saya rasa antara jawapannya adalah dia rasa bila dia buat salah kat Afiq tu, dia takkan kena apa-apa punishment. Pendapat Afiq pula. Kalau pendapat saya kan, ada tak macam housemate lain tegur dia, tapi dia ni pattern orang tak boleh tegur dia. Dia makan asyik pun macam gitu lah bukan. Jadi macam okay, macam biarlah kan. Tak sedap. So nak tegur, boleh lah kau ni macam itu lah. Berusaha baik. Boleh, tak Tak itu lah. boleh. Takut nanti Baik-baik dia tak akan jalan. Nah, baik tak jangan. dia akan kau tak tahu lah. sebenarnya ada tu apa? Dia pernah apa yang bila kau tengok tu dia reply macam ni. Cuba. Tak ambil dia kat member lah. Dia macam member. gaduh-gaduh mulut lah. Ada member dia yang macam tu. Ada member dia tegur kau ni asyik empat pintu lah apa macam gitu lah. Sebab dia macam balik kerja penat lah. So
patutnya P2 tu dia kena dah slow-slow. Tapi bila lepas ni dia bising lah sebab dia balik tengah malam kan, shift dia malam. Betul. Lepas tu member aku ni macam sound lah. Kembang pintu lah, batu, baju tak pernah kemas yang gitu. Kasut kadang tu dia jalan apa ni, tak letak kat luar. Dia masuk jalan macam tu. Masuk kau ingat ni rumah putih? Bersih. Wah, ya. Lepas tu ada sekali tu Afiq pernah sound lah dia. Soalnya berhai kasut ni. Macam gitu lah. Lepas tu Afiq ambil kasut dia, Afiq letak kat luar balik. Kenapa? Tapi tak boleh macam tu. Sekarang ni apa? So tak boleh benda tak Tak, susun. tak boleh. Kalau kau macam tu, itu kan. So bila kau buat macam tu dah nampak dah apa pada pandangan Mamat tu Afiq ni macam mana. Oh, boleh Dia tahu ada digunakan. orang akan bersihkan untuk dia. Ada orang dalam tu. So dia memang tak boleh tapi sebab tu memang nature Afiq kan. Tapi nature Afiq tu buatkan benda lagi teruk. You understand? Dia Tak salah. tak. Bukan. bagi Dia tips. dia in a sense dia lagi kemas semua tu in a physical sense. Tapi dalam interaction relationship antara Afiq dengan kawan tu, dia akan lagi teruk in a sense. Itu yang maksud saya tu. Faham tak? Dia akan macam tu kata dia mindset boleh pergunakan. Wah, betul lah. Faham tak? So Adham bukan jadi gelak bukan salah awak, tapi bukan dia tone awak kata understand tu buat Ah, dia understand. macam tak awak salah faham, jadi saya tak tolong tafsirkan dekat sini lah. Awak cakap Alif betul. hampir collapse sekarang. Kenapa? Pelik sangat accent Melayu aku ni. Accent orang Terengganu, biasa ke? Tapi Ganu tu ganu. Jadi budak macam dia budak Malaysia, budak kan kata budak jenis outspoken. Oi. dia Buang. dia Aku cakap buang. Nanti kalau macam dia macam dah tak nak kawan sebab satu suka ni. Yang tu buat Tak, dia merugikan tak? macam contoh kita ambil kalau dia Merugikan tak kalau kau seorang tak kenal, yang kau kenal dia? Tak. Kau untungnya apa Sama. kalau kau kalau kenal dia? kalau Afiq kat path dia lah. kalau saya ni saya macam mana ya? Saya susah nak cut off orang kan. Tapi benda yang toxic susah, tak patut di sustain. Pernah bagi amaran tak? Amaran macam mana? Contoh macam saya kan, saya dengan roommate saya ni dia selalu kunci pintu tau. So saya macam setiap kali nak masuk tu kena ketuk. Setiap kali keluar tandas dah kunci. Macam tu. So macam ada satu hari tu saya tegur lah. Saya cakap, weh, hang kenapa selalu kunci pintu kan? Susah aku nak masuk sedangkan ni bilik aku. Ni bukan bilik hang seorang yang nak kunci kan? Macam tu lah saya tegur. Macam tu, bagi amaran apa ni jangan buat dalam macam tu. Perlu bagi amaran. Dia risau laptop kena curi. Ya kita kita laptop kena curi dah. Tak ada. Ini macam saya nak tanya lah, macam mana awak boleh respon macam first yang Adham katakan awak buat juga benda apa yang dia tak suka, which is dia akan sedar, lama dia akan remove sendiri kan. Kalau macam apa yang Adham kata tadi pada pendapat awak macam mana? Okay, cuba cerita. Ada tak benda yang tiba dia yang tegur korang? Ada weh. Apa? Itu yang kita nak tahu. Kau kena intensify benda tu. Benda tu lah. Yang menyebabkan saya macam Nathan ni. Cuba bagi tahu spesifik. Cuba bagi tahu spesifik. Gini lah, time tu saya masak kan. Masak-masak, lepas tu dekat lampu dapur tu dia macam malap-malap sikit, so tak nampak kan. Jadi saya dah basuh lah, tapi benda tu tak kemas, saya pakai dia punya pan. Lepas tu macam ada lah, tak kemas sikit. Dia biasa malam-malam ni dia akan selalu masak Maggi gitu lah. Lepas tu dia tengok pan, siapa yang guna? Macam bising tengah malam kot. Betul basuh. Lepas tu ada orang mention lah nama aku kan. Lepas tu dia cakap, ya Fim kau guna. Macam what the fuck. Oh selama ni aku kemas. Macam gitu Tapi apa diam. sekarang ni yang penting ni paling penting apa respon Afiq lepas kena marah tu? So aku macam aku diam je. Okay, biar dia marah dulu. Biar dia dah tengah marah kan. So biar cool down. So saya baju dulu, mandi dulu ke apa. Tu Afiq dah nampak dia dah pergi masuk bilik mandi semua tu. So Afiq pergi keluar basuh atas mesin. Sekarang ni okay. sekarang ni in the sense kalau untuk di sini Afiq memang benda tu betul lah. Faham tak? Benda tu tak salah. Kita dah buat mistake, kita betulkan. Tapi sepatutnya kalau in a sense kalau Afiq think in the bigger context. Faham tak? Kalau Afiq boleh gunakan, okay lepas ni aku buat macam tu, tapi cuba kau pilih satu masalah yang kau ada dengan ni. Cuba kau lipat sikit benda ni. Kalau kau marah aku ni, aku pun marah kat kau ada. Faham tak? Naikkan Carikan satu, extendkan satu problem.
Okay, kau selesaikan problem ni, dia selesaikan problem tu. Rasa patut macam ni. Kalau macam tak ada problem tapi dia bagi problem dia macam mana? Itulah susah teknik ni berhenti kat situ. Lagi satu. Ataupun buat masalah baru lah. Curi kasut dia kan. Sorok dia punya phone. Betul boleh jadi macam tu. Tak payah. Memang tak baik. Memang tak baik. Tapi sekarang ni kau tak ada niat nak harm tu lama-lama, faham tak? Benda yang inconvenience dia. Faham tak? Bukan benda yang menyakitkan ke, bukan kau mencuri ke apa. Tapi kalau dia nak hilangkan inconvenience tu, kau ke pun kena mintakan dia hilangkan inconvenience kau. Faham tak? Dia susah tau kalau kita nak suruh orang berubah. Betul. Lebih baik-baik kita fokus kat diri Itu kita. susah lah. Susah nak suruh dia berubah sebenarnya kan. Sangat susah. Kita ni buat trik macam mana pun yang bagi aku lah. Kalau dia tak mau berubah, dia takkan buat. Itu je. Susah. Kena fikir yang tu lah. So saya ni Kalau nak tunggu dia berubah, kita yang sakit. Saya punya solution sampai dah Bintan saya nak belah. so sama macam Sama Aina lah. Dan Aina pun kentang sebulan je lagi. So kalau Betul. ikutkan biasanya Tak boleh tukar roommate. Like macam Tak nak habis. roommate Susah lain. nak cari. Lagi-lagi dah nak exam lah. Mana ada dah. Semua orang ada tempat. Tak dalam rumah tu like Aha. macam tukar dengan orang yang lagi garang. Macam Oh. kau tukar tempat Tukar dengan Memang tu semua takut lah nak sound. Ada seorang tu je tapi sekali dia sound dia gaduh mulut je. Dia pun macam malas lah nak gaduh-gaduh. Tu lah. Sebab member sebab semua tu satu. Sebab semua ada common sense kecuali seorang ni. Macam tu. pang. Macam Min kan macam nak boleh macam mana awak boleh pergi macam can share sikit pada Afiq, which is awak pun duduk rumah sini dulu kan. Tapi saya duduk seorang je. Okay, dia kan sama macam mana awak boleh bantah punya isu ni dari segi awak, if awak kat tempat dia macam mana pula awak nak Kalau saya dia budak Kalau saya macam memang tak berani nak tegur, tapi secara perlahan-lahan macam akan tegur-tegur macam selagi kita tak bagi tahu dia, selagi tu dia tak tahu. Kalau dia lawan balik nak buat macam mana, sebab orang kan macam ada kata tak boleh nak ubahkan sikap orang tu semua. Jadi kalau Min akan bagi tahu lah. Kalau tak bagi tahu nanti dia lama-lama kita sendiri yang makan diri. Betul. Sebab Afiq dia cakap kan dah pendam kan, dah malah tegur. Faham tak? Nanti dia akan ingat, oh benda ni dah tak jadi masalah. Faham tak? Dia ada juga cara yang Min cakap tu, dia bukan terus keras satu masa tapi dia jadi annoying. Faham tak? Sentiasa ingatkan, weh, kau ni pengotor lah apa sekarang ni, kau ni tak kemas kan. Benda macam tu tapi sentiasa dia akan penat kat tu, tapi dia akan constant reminder kat dia. Kalau tiba dia rasa dah penat, kau pusing lah, kau dia dah teruskan. Bahkan ada satu momen kalau tiba dia marah kau orang tak berhenti, dia akan buat benda tu. Ada juga. Faham tak? Concern. Apa sebenarnya? Astaga. Hazika. Hazika. Kalau Hazika tak nak bercakap, Hazika juga boleh tulis lah. Sebab Hazika macam macam tadi kan. Ada masa lama fikir. Dia mendengar pada macam masa-masa ada pendapat dia orang share pada Hazika sendiri bersama dia pula. Kan Hazika pun macam nampak berfikir sebentar tadi apa yang dia katakan. Ada Ham, Huda, Alif. Satu benda yang awak rasa macam okey, satu dia boleh bantu kepada aku. Saya tak tahu dah bantu ke tak bantu, tapi bagi saya personally saya pun tak susah nak confirm orang kan. So kalau saya dah tunggu banyak kali tak jalan, kan baju tu dekat dalam bilik kan, yang tu kan. Kalau saya campak kat luar. Dah cakap. Tapi itu dah campak dekat ruang tamu tau. Maksudnya macam macam biar dia tahu macam oh ni dah orang dah sampai limit dah. Sekarang itu bukan Afiq. Itu bukan. tak, benda tu solution. Tak, memang lah Afiq bukan macam tu, tapi Afiq kena macam tu. Afiq kena buat macam tu. Okey, sabar. Satu-satu dia confuse dia. Awak cakap dia cakap sabar. Jangan berdebat. Dia nak tips. Dia kena pending kat sini. Dia apa nak dengar pada siapa dulu? Hazika ke Adam? Boleh. Tu dah menjawab soalan. Dia menunjuk tak ada suara. Dia hanya menunjuk very body language je. Jadi sabar ya Adam. Macam mana? Kalau masa tak berbual kan. Tak kemas. Tak. Tak. Tutup je mata macam dia campur. Kotor pula kat luar. Biar ada sedar macam biar suara macam oh macam ni. Biar dia sedar diri. Sebab kalau dah tegur banyak macam cakap-cakap ya betul-betul cakap macam cakap dengan dinding, bagi cakap dengan dinding pula.
Tak, lagi kalau dia tanya, asal baju aku kat luar? Weh, dalam bilik dah hapak tu ada lipas. Wah, kau bagi alasan tadi. Tadi aku bersihkan bilik. Walaupun susah, walaupun itu bukan diri Afiq sekalipun, Afiq kena buat. Sampai bila Afiq nak macam tu? Tapi tak boleh juga nanti kan. Nanti Ada Ham, diam je lah. aku letak dia nanti ni. Tak boleh. Dia kan dia kau. Orang tak boleh berubah dengan cepat. Ya, tak. Masalahnya sekarang ni kan kau dah nak keluar kan? Kira macam lama jugalah. Dah habis Berapa lama nak Dah keluar? makan baru habis. Allah. Tu cakap 8 bulan lagi. Kalau sebulan tak bulan. Tu nasib baik ada Razika. Kena deep. Aku cakap je lah alasannya deep cleaning bilik. Lepas tu kau buka-buka baju dia. Lepas tu cakap lah, oh sorry aku bungkus baju kau sebab tadi aku kemas siling ke apa. Kau bagi je lah alasan apa-apa. Nanti mesti kan dia cari dalam plastik je. Macam mana apa dapat awak kepada apa yang dah kongsikan ni? Satu, saya rasa dia macam makan Tuhan kau buat macam ni kan. Macam itu at least inform dulu ke apa ke. Satu. Yang kedua, maybe sebab benda ni housemate saya pun ada suggest. Housemate saya suggest suruh letak kat balkon ni terus. Kayaknya luar daripada tu. Cuma housemate saya ni dia tak berani. Asyik-asyik bagi tahu saya je. Dia maksudnya dia seorang orang yang duduk belakang ni. Kau buat ni. Tapi kalau kau jatuh aku tak ikut lah. Tu masalah dia. Dia support sistem awak lah. Dia sebab sistem nanti kalau tiba Tapi sistem dia tu bukannya dia nak buat saya. Yelah kalau sistem tu berdiri dia support. Kalau tak berdiri dia lari dulu. Tak boleh kau inform je lah. Sabtu ni aku nak buat deep cleaning bilik. Aku rasa tak berapa. Tapi aku bungkus je. Tapi kalau tak inform tak apa. Boleh bagi alasan, sorry don't lupa nak inform. Tu tahu-tahu baju dekat atas sampah. Tak. Tapi kalau nak elak pergaduhan better inform lah. Kalau nak elak tu. Tapi dia still akan inconvenience lah dia. Faham tak? Sebab kalau tak kat tempat lain. Sebab nampak cara kawan dia tu, dia jenis impulsif tau. Jenis ni lah, jenis melawan. Tak apa, inform je. Like macam aku nak deep cleaning bilik. Dia kalau dia nak susu baju dia susu baju dia. Kalau tak kau umpan masuk dalam plastik, dia tak kau kata dia. Pernah ajak dia jemput kemas bilik ni. Esok lah. Tak payah. Memang sampai bilik-bilik tadi. Tu lah. Geram aku. Esok kau tu kan masuk lubang kubur. Tu lah. Okay, jadi mungkin kita dapat sticky notes kan. Boleh tulis sama macam apa yang korang katakan kepada Afiq supaya Afiq lebih nampak lagi jelas. Boleh semak-semak balik nanti apa dia nak buat timbang tara kan. Apa yang ni. Sementara menunggu mereka tuliskan Afiq, so macam mana daripada apa yang diorang kongsikan tadi kan, mana yang awak rasa paling yang awak boleh buat lah, macam berani lah. Saya rasa yang kemas tu okey kot. Contoh saya cakap alasan sebab nak kemas bilik. So kita kemas lah tu. Tapi sedih penat kat kita kan, kena kemas. Lepas tu satu lagi kena apa ni, bazir plastik sampah kita orang. Nak letak baju dia. Baju dia tu banyak sangat masalahnya. Tu orang je pakai baju sama je. Tapi jika nak dibandingkan dengan kalau awak tak ambil first move, dibandingkan pembaziran plastik sampah tu mana lagi baik? Tapi saya rasa yang tu okey je. Dah buat je macam yang dia suggest tu. Rasa menarik benda tu. Lepas tu bersih-bersih. Lepas tu nanti kau cakap lah, kau jangan sepah aku dah kemas. Saya dah cakap lah dekat toilet tu. Contoh for example. Contoh sebab macam mana? Kau cakap kau sepah aku buang baju kau. Saya punya bilik ni duduk 3 orang. Yang seorang ni dia macam tak bersih kak. Tapi kalau saya tegur dia terus sorry. Dia punya imponasi. Tapi dia dengan kata lagi lah. Kalau yang tu memang Kau kasi nampak lah, aku dah lama pandai. So itu lah. So bila mana ni sebab dulu kasi pasal tu. Dulu kotor macam tu. Serabut aku. Memang Dia lama juga ni benda. Bak kata ni boleh hantar kawan awak dekat ni, dia boleh sekolah kan? Ni boleh Sebab sekolah. kan orang dah tolong bersih lah. Tolong jaga. Aduh, dah inform Aik Ali lah. Nah. Bila punya tahap bersih, kuali tu dia kikis. Kikis belakang tu supaya berkilat. Kena hantar khusus kat Mi. So dia duduk dengan Min. Weh, aku rasa
Bukan, aku buang dia sekali. Bukan baju. Bukan baju, buang dia. So dah set tulis kan? Mungkin lah boleh baca surface, secara surface dulu. Apa nak you orang balik apa? So apa nak start dulu? Hazika lah. Hazika dah set tulis. Oh, Ah. saya simple kan. Okay. Kadang-kadang teguran tu ada banyak. Daripada kita tegur dia baik-baik, daripada kita berdoa dekat Allah supaya berubah. Tapi kalau dah tak boleh sangat, buat dengan action. Macam tu. And then jangan fikirkan perasaan dia dah. Sebab sampai bila nak fikir perasaan orang, tapi kita sendiri effect. Makan dia kita balik. Jadi yang terseksa siapa? Kita, dia kita. Dia dah macam, dia dah tak kisah dah. Macam tu. So next. Contoh action tu macam mana? Macam tadi lah. Tadi Yang juga. dia cakap tu. Tak ada balkon ni. Bapak ni kira baik dah Huda kata. Tadi kan. Baik bakar je kalau kan. Tahu-tahu hilang, itu lagi. Tak Buat dapat bandel tambah. je. Kan cuba hilangkan satu spender dia. Buat bandel baju dia. Saya Nah, macam, hilangkan satu mana spender baju dia. aku? Mana aku tahu? Sebab dia yang buat macam tu nanti kat mana ni orang pun kalau tanya kau ada nampak? Macam mana aku nak nampak kau bertimbun macam tu? Boleh juga sebenarnya. Dalam escape banyak idea-idea dia berikan. Tapi janganlah hilang banyak sangat. Nanti obvious lah dia satu-satu. Okay. Kan 8 bulan kan. Sebulan ada 4 minggu kan. So dalam seminggu satu. So nanti lepas Satu kau buang. lepas 8 bulan habis dah gunung tu settle lah. Cukup sampai bulan 8 clean. Clean lah. Aku nak pergi apa patut beli baju baru. Lepas tu dia bawa pula baju H&M dia. Dia ada almari. Tak sempat dia dalam almari. Dia punya almari single tau. Nak juga tak kat luar. Dia orang paling awal masuk bilik tu. Bilik orang Cok cerita. dulu. Lepas tu dia cok dulu dia punya almari single. So macam single lah. Kau boleh organize sendiri kot. Dah tak payah sambung dengan online kan. Itu lah. Tapi menarik kat yang tu. Sumbat dalam dia punya. Sumbat dalam dia punya tu. Ya. Sumbat. Sumbat je. Ni apa out of sight, out of mind. Menarik. Dia kan. Okay, next kita beri kepada Min pula. Dia semua benda ni menyusahkan dia. So sama je lah idea aku lah sekarang. Boleh. Okay, kalau Min pula tegur dengan tegas dan jangan sampai makan diri sebab orang. Makan dia tak? Makan diri. Makannya sedap ke dia? Rasa apa? Jadi kau nak apa-apa nak kata kepada Min? Tegur. Tegur. Tapi Tegas lah. tegas kan. Kalau tak jalan juga. Saya takut ni lah gaduh mulut tu. Bila gaduh mulut tu dia ni orang yang senang cepat rasa ke tapi kalau orang buat kat dia tu lah. Tak payahlah fikir pasal dia. dia. Tak boleh buka-buka pintu Masalah. Sebab dia lah. seorang Tapi yang memang macam ada susah je nak lah. cut off orang kan. Self-care first. Kata aku masukkan Bagi diri sendiri. Betul. orang semua sedar sikit. Common sense. Bagi biar Afiq berfikir dulu macam mana nak respon. Dia cakap pada Huda. Kalau aku buang baju dia. Jangan fikirlah. Jangan fikir dia. No. Okay, sebab kau pun asyik fikir orang kan. Huda pun terfikir sekali kat sini. Itulah aku pun terfikir sekali. Tak apa, buang je dulu. Saya tengok respon dia. Alah, gaduh mulut je, tak tumbuk lagi. Kalau tumbuk, Dia kalau tumbuk saya kalah. Nanti balik kontak Huda balik ke kelas. Dia pada kata Huda. Biasa ni contoh yang sama macam kawan tu lah. Dia cakap, kau buat ni. Tak Betul lah. Kalau dah sampai bertumbuk tu, okey lah. Kira berbaloi lah dengan gaduh tu. Kalau setakat mulut je, tak berbaloi. Tak berbaloi untuk kau diam. Macam tu. Kalau lecturer HR tengok ni, apa benda ni tak ada. Oh ya. Tak apa, kita tu. Aku rasa tak berguna. Kan? Maaf yang lecturer. Ya Allah. Aina boleh share tak? Kat nanti. Okay, apa yang nak tulis kat sini, do not mind others punya perasaan. Tutup mata je dengan apa yang sakit dipandang. Andai kata malas nak gaduh mulut, dan spamming dekat WhatsApp. Kita kena jaga mental health. Tapi dia banyak pula spam dekat group. Saya selalu spam kak. Saya spam diorang scene je lah.
So So face to face je lah yang aku Kau ketua rumah ke? Ketua rumah. Saya tak ada ketua. Saya macam suka bagi tahu apa yang perlu buat. orang yang responsive dalam grup lah. Faham. Sebab kalau tak teratur benda tu. Betul-betul. Sakit mata kat sini. Ah. Jadi macam mana awak nak apa yang respon pada apa yang fungsi Saya suka cara macam mana tadi? Macam mana? Macam mana? Sebab dia kat dalam Macam struggle sikit lah nak baca tadi. Walaupun dia yang tulis. Tapi kita boleh minta ulang. Tak bagi tahu dalam WhatsApp. Benda tu saya buat lah. Saya buat je. And then saya biar saya akan selalu buat lah benda tu. Sebab saya rasa benda tu memang kena ada orang bagi tahu. Kalau tak Tak bergerak. tak ada apa-apa lah. Macam contoh lah. Contohnya saya suruh tahu. Okay. Contohnya saya suruh bayar sewa rumah ke bil elektrik ke apa ke. Contoh lah bil elektrik naik mendadak. Saya bagi tahu lah kita kena lah jimat ini jangan. Macam tak ada orang tu lah tutup kan. Tapi biasa dia orang ni lah. Dia orang semua. Asyik saya je yang tutup semua benda. Dia orang memang buka bazir elektrik. Saya yang charge elektrik kan. Aku bayar dulu. Lepas tu bukannya dia orang nak bayar awal. Oi, kau ingat aku bank ke? Macam penjaga surau kan. So macam ketua lah macam ayah lah kat dalam rumah tu. Ya. Ada 7 orang anak Saya tapi dah boleh relate lah. It's like macam dia betul macam ketua rumah budak. Sebab dia macam tapi kita orang semua kalau dia bersuara je kita orang terus macam tu. Sedar rumah aku dekat. Sapu rumah. Bil elektrik naik. Dia terus pakai prosofi merah tu. Bil elektrik naik. Terus Wah. Ada je macam hari tu dia macam saya bagi tahu lah, ni baru je 4 hari bil elektrik dah RM10 lebih lah. Lepas tu dia orang buat calculation lah. Oh ni standard ni. Standard kau hari tu 100 lebih sekali bayar. Biasanya usually kalau kita orang 80 macam tu je. Lepas tu saya tembak dia. Sekarang ni memang nampak biasa lagi. Tapi nanti korang bukan yang main tutup pun ni. Naik mendadak air ni. Kita tu dia akan stay bapak. Tapi setiap ada bersuara wish-wish jadi senyap. Tapi memang saya buat cara tu semalam WhatsApp. Benda tu saya rasa memang patut buat. At least dia orang nampak benda tu. Sebab semua orang melekat kat phone kan. Bukan dia tak nampak. Wali aku tadi. Saya rasa ayah Afiq ni selalu nombor. Cuba kasarkan sikit. Contoh amaran. Contoh. Ui, orang kena mancing ke orang buat itu kan? Orang. Dah habis tu bila walaupun kau punya housemate tu roommate pun macam anjing. Ya Allah. Nanti orang panggil kau Papa Zola pula. Kita dah buka je cerita kat sini. Betul. Sorry. Malu aku. Macam risau dah orang yang maybe panjang dia kami saja lah yang kami. Jadi kita dah buka je kat sini. So dia buka. Jadi mungkin dari segi macam amaran setiap orang punya intonasi baca tu lain-lain. Orang nak decide benda tu macam mana kita punya garang. Kita tegur lembut ke atas orang lain-lain. Depends on setiap individu. Jadi mungkin mungkin macam aku dah kata merah kan dibolkan, nampak amaran je kat situ. Kalau dia kata, oh sedap sikit. Ini bapak ke? Bagilah sikit. Tapi lelaki bukan selalunya kasar ke? Kalau lelaki kalau tak amaran tu dia memang tak jalan. Memang tak jalan. Betul. Ni contoh lelaki yang tak kasar lah. Ni budak depan mata dah dia budak. Sabar. So, jadi kita betul setengah ada faham? Pada saya Sekarang ni. buat something yang susahkan dia. Bila dia complain balik apa masalah yang disusahkan dekat Alfi. Then man to man, macam buat persetujuan. Okay, kau settlekan problem ni, aku settlekan problem. Contohnya tadi macam kan dia complain yang tak kemah elok kan. Kau cakap, aku air dah bersihkan tu, alah sikit je tu, tak tahu bukan apa, tinggalkan tak bersihkan terus. Lepas tu nanti gaduh mulut sikit. Lepas tu, okay macam ni lah, aku bersihkan balik. Tapi kau kemas baju man to man macam tu, buat persetujuan. Selagi kau tak buat ni, aku pun tak buat benda yang kau nak. Yang saya macam tu, equivalent exchange sistem batu. Bagi saya kadang-kadang kalau tak ada common sense macam ni, kalau dia macam trade, orang akan faham, okay, kalau aku buat ni, kau buat ni macam tu. Tapi kalau tiba dia tak buat,
Afiq pun kena stay strong, jangan buat balik apa yang jangan betulkan balik kesusahan tu, faham tak? Dia kena man up kat situ. Dia sebab kalau kat situ dia bukan dah jadi baik, menjadi penakut nama dia. Kalau tak stand on principle. Faham tak? Dia beza antara baik dengan penakut. Macam nak respon pada Adham suggestion ni Adham lagi. Sambil masa Saya- juga ada menu di TikTok. Saya sebenarnya tak suka gaduh-gaduh ni. Tak sekedar gaduh. Dia orang lain-lain punya solution lain-lain. Jadi kalau macam dia marah, macam saya jaga kita biar dia marah dulu, biar marah. Dan saya buat macam gitulah. Jadi pulang. Aku pula yang mana sikit. Sama. Dia orang cara kita lain-lain. Jadi mungkin Afiq tak prefer cara kita. Kita ada banyak cara lain. Saya faham jugalah. Sesuai dengan Afiq. Tapi mungkin ni just daripada ustaz saya lah. Sebab bila kita mengelakkan konflik tu akan sentiasa datang, akan datang. So maksudnya dengan mengelakkan konflik, kita akan mendatangkan lagi banyak konflik in the future. Mantap. Sebenarnya kalau kita stand ada one konflik yang besar, tapi tiba settle. So in the future takkan ada konflik dah tu. Of course dia bukan senang lah, tapi ni just idea je lah ada tu. Mungkin bukan sekarang, mungkin the future. Kalau tiba, contoh kalau tiba-tiba kan dapat isteri, contoh dapat isteri yang kenal pembersih, tiba dah lama-lama tiba rupanya pengotor semua tu, takkan nak diam, dia mesti nak kena stand your ground kan, betul tak? In the future kalau tiba isteri buat perangai macam okay, bayangkan laki tu isteri kau lah dengan kita. Dia tak dapat tangkap lagi kat situ sebab Ah, kita faham tak? lagi Bayangkan. cerai. In the sense nak cakap sampai bila kita kena diam. Faham tak? Saya faham sebab dulu pun Jangan marah Afiq dah tiba-tiba dia macam tunduk sekejap tak selesai. tak, tapi betul dulu maaf ya Allah maaf ya. Tapi Nelson macam tu. Dia sama juga macam okay, kita ambil term lagi orang yang elak konflik, dia tak boleh cakap no. Sebab dia kalau dia cakap no nanti tiba akan ada konflik. So dia cakap yes tapi Afiq tahu kan benda tu tak bagus kan. Dia kan ada masa kita dia kena say no juga kalau kita tak selesa. Nelson macam tu. Bukan sekarang lah puasa, tapi ni mungkin something yang boleh practice gradually. Sebab risau kalau individu kalau jumpa lagi orang macam ni, contohnya macam isteri, takkan nak tahan sampai kedua. Kan? Kalau ni tahan berapa bulan, kalau dengan isteri tahan berapa tahun. Ke nak cerai dulu lepas tu tak nak kan? Sekarang je ada kat sini. Dah Jadi macam mungkin apa? lah solution kat sini bukan masa ni tak sesuai dengan Afiq. Jadi mungkin apa yang Abang boleh kongsikan pada masa depan. Boleh private boleh fikir bukan terus amalkan lah. Betul. Jadi kita Dia long term. yang terakhir lah Alif pada Alif ni macam dah isu dia dah selesai. Mungkin lebih pendapat tapi boleh digunakan. Macam aku beritahu tadi, mungkin dia ambil baju dia letak dekat dalam tu. Sebab bagi aku ada banyak cara untuk tegur. Sama ada hang buat jahat balas jahat ataupun buat baik buat jahat hang balas baik. Kalau aku prefer aku tak tegur orang tu, tapi aku contoh kalau aku pun ada roommate aku yang tak common sense. Tapi mostly kalau aku diam je. Aku tak tahu, aku buat hal aku. Dia punya tempat tu dia nak rosak macam mana biar ada. Tapi aku buat cara aku. Contoh kalau ada barang dia macam mana pun, aku just ambil. Tak macam tu je. Even 10 kali pun setiap hari aku buat benda yang sama. Aku tak tegur dia. Sampai satu hari dia sedar sendiri dia. Dia ubah sendiri dia. Tak train kau. Aku okey. Sebab dia kan benda tu buatkan individu dia dah tak train dah. Sebab masalah dah settle. Macam tengok ni nanti akan train 8 bulan nanti Rafiq ni kalau tak settlekan sekarang. Contoh. Ni apa namanya nahi ni contohnya nahi mungkar kan, kita ada elak guna tangan, ada elak guna kata mulut, ada elak guna hati. Macam sekarang ni kan hati je tapi tak Sikit sedap. lagi. Mulut hang selesai. Hang bagi kat dia. Tu tanggungjawab hang dah lepas. Betul. So aku faham kawan hang ni memang susah nak ubah kan sebenarnya. Kalau aku jadi hang lah, aku ambil je baju dia, aku sumbat. So kalau dia buat lagi, aku sumbat lagi. Sebab dia bukan masalah besar, sebab Tapi tu memang tempat sumbat dia yang sumbat elok-elok lah, sumbat. sebab Macam sumbat gitu je lah. Jadi Hazika mungkin Hazika nak respon. Macam Hazika apa yang mereka katakan ada macam mungkin tak setuju Rasa dengan yang reaksi paling wajah. Macam mana saya lepas Hazika kan muka dia subtitle. Jadi kat sini macam tak puas hati sedikit apa yang Adham dan juga Alif kata kat sini. Tak lah, saya buat je. Rasa Alif punya paling Tak ada okey. apa-apa. Tak ada apa-apa. Cara dia faham je. Tapi saya bagi suggestion ni ikut Afiq kan. Sesuai dengan personality dia Macam sebenarnya. bala kata budak lelaki kan biasa kasar.
Yang lelaki je ni tak ada common sense tu tak salah. Kalau benda tu jadi kat Huda, mungkin saya bagi suggestion lain. Tak payah sempat bagi suggestion, aku dah bakar dulu. Tapi masalahnya aku lah yang hormat dia. Jadi kat Buka ayat sini sendiri. ada 6. So Fau kata nak cuba apa yang Huda dan Kak Aina suggestkan kan. Tapi sekarang dah dengar mungkin lebih detail. Ada tak idea lain alternatif lain awak rasa awak prefer yang mudah untuk awak buat dalam masa dekat ni? Yang paling senang. Macam Yang boleh boleh amal. awak Balik ni understand. tu dah amalkan. Saya rasa yang paling menarik tu lah bawa balik, ambil baju dia letak kat luar sebab nak cakap nak kemas. Yang tu saya suka. Terus boleh try lah nanti kita Boleh. tengok. Lepas tu jangan nanti hilang perasaan pendam dia sebenarnya. Lepas tu saya tegur ni aku dah jaga ni. Oh sopok kan. Sepuk, please. Cakap Sepuk. Tolonglah sepuk. Try je Kak, try betul. Try lah. Try sepuk apa respon. Dia segelak kot. Okey, kejap kita tengok ada Ya, something lagi yang- satu kan. Tapi Kenapa? suara saya tak serius sangat. Tak, itu yang masalahnya. Korang Support. kenapa asyik tegur dengan dia one on one ni? Kenapa tak gunakan 3 on 1 ke 4 on 1? Sebab sekarang ni yang lain pun tak perhati juga. Oh. Roommate yang lain macam Kalau orang yang bagi idea, suruh dia stand sekali sebelah kau. Buat sama-sama. Dia tak boleh cakap kan, duduk kat situ je. Dia pun satu circle. Sejujurnya. Sebab aku lagi... Dia nak cakap, dia nak cakap. Cepat. Dia dah bagi Senang nak cakap. language tu. Diorang ni macam yang tu kan bilik lain, yang ni bilik lain. So masalah bilik ni dia settle lah. Bilik Tu kau lah. kan bilik korang. Bilik saya 3 orang. Dua yang, orang. 3 orang termasuk saya. Yang lagi yang seorang lagi tu dia macam tu juga tapi boleh ditegur. Macam itu. Dia takutkan kalau dia And then bidas. dia tu kalau macam saya macam suruh dia support saya, dia macam kau cakap ni cakap. Itu lah. Dia Cuba minta tolong yang seorang yang mampu. Tapi kau lah yang kena lead, bukan suruh dia lead. Kau kena lead, cuma dia duduk sebelah kau. Dia nak support. Seorang yang kata dia dah malas dah. Sebab dia seorang sebab dia penat. Tapi kalau dia tahu ada juga orang yang sama dengan dia, tanda dia okey nak confront seorang ni. betul tak? Rasa start dengan orang yang berani je. Thank you. Start satu macam ada 7 orang kan, 6 orang tegur dia sekali. So macam mana Afiq? Kenapa Afiq? Saya rasa tak tahu lah. Maybe boleh cuba menarik, and then hopefully roommate saya membantu lah. Yang tu sebab saya pun itu kan. Mencari yang boleh bantu. Okay, boleh mungkin Afiq boleh cuba nanti Afiq boleh update progress dalam group kita. Kita tengok Kalau kau sepuk, aku nak tu cerita. Kalau aku tak sepuk, aku tak Tak betul video call ke lepas ni kita tengok kita progress awak lah. Bila awak dah buat kan, awak mungkin boleh update lah. Sebab kita pun kan tak tahu bila kan dia dah boleh update bila awak dah buat, awak nampak kat situ. Kita akan sama-sama lah yang ada kat sini bantu awak macam mana idea lain. Mari kita mau fokus pada awak special case lah kat sini. Okay. Jadi so far apa dia? Hello. Hello. Apa dia? Hello dah sepuk. Yalah kan selalu responsif dalam grup kan. Jadi ketua grup tu lah. Lepas tu kalau isu yang bayar tu macam mana? Serabut aku. Bayar. kau tak berbahaya-bahaya ke? Macam apa? Bil lagi siapa, rumah siapa. ya. Kita orang ada bagi. Tapi Akhirnya tak bayar. akhirnya dia lambat. Betul Saya tak? bukannya tak okey, tapi banyak kat habis. Macam gitu lah. Kita nak makan kan duduk luar. Nak suruh orang bayar sebab saya selalu ni tau. Kadang tu dia orang bayar tapi dia orang tak tip. So saya takut kan, saya kan suka kemas kan. So apa pasal kau tak tip ni nanti orang ingat kau tak bayar lagi lah. Tak pasal kau kena bayar double ke apa. Lepas tu mula kau bising lah. Macam gitu lah. Saya dah puas lah cakap benda tu. Lepas tu berhenti dalam grup tu. Tak ada respon. Biasanya sebab Afiq belajar account kan mereka bagi semua perkiraan kepada Afiq. Semua account. Sebab kau Suka. Badan mungkin boleh hold dulu Afiq punya. Boleh fikir dulu apa yang nak bantu Afiq. Yang Bil ni macam dia nak mana pembayaran kan? lah. Paling signifikan. Signifikan dia. Boleh fikir dulu macam mana kita nak bantu Afiq dari segi yang kedua ni. Mungkin sementara kita tengok progress lah daripada Azika. Pada last session awak punya tu macam mana? Progress. Yang confront tu. Rasa semakin membaik sih. Semakin berani
Saya mungkin saya tak fikir macam perasaan Apa kurus? perasaan saya je. Thank you. Okay, so Tak maksud apa. saya dia lebih apa tu? Sosial Lebih berani lukisan. ya, menceritakan piece of puas. Oh ni boyfriend tu. Yang ni aku ni Kawan. tak faham. Maksud dia pada sesi lepas dia kat isu dia dengan kawan. Dia nak macam mana dia nak confront kawan dia. Jadi kat sini apa yang Azika dapat beberapa tips lah daripada bapa ahli kat sini. And then kita nak tahu progress dia. Apa yang dia dah buat. Boleh tak berani tak dia nak confront kawan dia. So kalau awak boleh sajakan dia nak confront. Dia nak confirm pasal apa dia tahu. Kok macam ada perselisihan kawan ke yang macam Kamu lah. mengakibatkan isu besar. Tak tahu apa macam Sebab dulu cerita dia begini. Cerita dia saya ni sangat mementingkan perasaan orang dulu baru perasaan saya. Begitu. Jadi saya macam apa saya simpan sendiri je tak. Tapi sepanjang sesi lepas dia bercerita, saya dah semakin berani. Macam tu. Tapi kalau Afiq ada mungkin tips yang lebih berguna, boleh share. semakin berani. Wish menarik. Saya pula yang Itu dapat yang tips. dia tahu. Saya pula yang dapat tips dari dia kan. Saya nak dia share. Boleh share lah apa yang awak buat supaya dia lebih berani nak confront dia punya Saya rasa roommate. dia yang bagi tips pasal dia. Bukan saya yang bagi tips kat dia. Saya macam lah. Setelah saya macam saya duduk ni kan, saya fikir tak penat ke asyik fikir perasaan orang je. Macam tu lah. Saya macam sampai bila lagi sampai bila orang nak bijak kepada kau. Macam tu. Kau kena ubah diri kau. Kau kena lebih selfish sikit untuk diri kau. So kalau mental kau yang teruk semua, academic drop semua, siapa nak tanggung landas diri sendiri yang dapat effect tu. Macam tu lah. Memanglah sakit macam sebab kita memang bukan diri kita kan macam tu, tapi kita kena normalizekan benda tu. Jadi lama-lama kita dah biasa. Memang awal-awal tu susah sebab kita nak berubah pun nak istiqamah memang susah lah kan. Tapi insyaAllah kalau kita cuba boleh. Jadi macam Azika, macam mana awak lebih berani untuk confront dia? Berani. Di dalam sini. Datang sendiri Masya Allah juga hari ni datang sendiri. Berani tu. Hidayah dari Tuhan. It's good lah sebab awak dah berani untuk confront cakap apa yang awak pernah pada dia. So you can see the progress. Untuk kawan awak rapat ke? Rapat tak rapat semua ada. Oh. Semua kategori ada. Sebab dia banyak memendam Azika. So dia dah berani confront, untuk luahkan tak simpan. So tak payah simpan tu. Tak macam tu lah. Dia kata like, macam lambat sangat bayar kan. Marah je terus dalam Jadi tanggungjawab masing-masing kat sini. Ini banyak benda nak kena berubah lah ni. Jadi kita kepada Min pula, progress ni macam mana setakat ni? Progress semakin baik. Macam dulu kan yang Min cakap sesi lepas yang Min overthinking, and then Min macam Hazika juga macam susah nak beranikan diri untuk nak conference dengan orang semua tu kan. Tapi sekarang alhamdulillah okey lah. Dia macam overthinking tu makin lama makin down slow and tak adalah over sangat. Jadi sebelum mungkin awak boleh cakap apa lah isu yang awak tengah cuba. Sebab aku ini macam tertanya-tanya apa benda yang isu kawan tu, and Min seorang yang macam introvert, macam dia certain je jadi extrovert. Dia kalau dengan orang yang macam baru kenal tu dia jadi introvert and susah. Macam nak cakap Min pun susah nak cut off orang sebab contoh lah dia ada masalah dia buat dengan hal dengan Min. Lepas tu Min akan macam pendam, lepas tu overthinking tu sampai makan diri tau. Lepas tu bila dah lama dia datang berani tu, and dia macam cakap okay, dia tak bagi aku benefit apa-apa pun. Dia akan bagi aku macam mental health aku tu akan jadi turun lah, macam down gini macam tu lah. So dia conclusion dia kena beranikan diri untuk tegur one to one dengan dia. Ni pun ada perubahan. Dia kata sekarang dah slow down kan, nak dah cakap orang semua tu. So ni pun ada progress daripada session sebelum ni. It's good for you. Apa juga ada kita kenal dah langsung pada Aina macam progress awak. Sebelum tu saya minta sekejap boleh?
sebenarnya lupa tau apa itu isu. Roommate. Tertukar lah ni. Tertukar lah. Tu yang dia selalu ubah story cakap Aina yang salah. Isu saya adalah masalah dengan roommate yang mana dia keras kepala dan juga selalu ikut kepada dia. Okay, untuk progress, tak ada progress sebab macam saya cakap macam sesi lepas saya tak nak tunggu. Tapi macam baru-baru ni masa sesi lepas kita orang renggang tak bertegur. Tapi lately 2 hari ni okey lah. Dia macam tu. Dia macam tu. Apa yang okey? Apa yang okey? Macam kalau bila masa dia punya mood ikut kepala dia takkan tegur saya. Pergi kelas orang tu macam lah. Tak bertegur siapa lah kiranya. Tapi dah 2 hari ni okey lah. Masak pun bagi saya makan. Ada nampak macam harapan? Tak. Dia Sebab dia memang ikut mood dia. dia memang dah banyak kali naik turun kan. Dia dah taste sebelum ni. Dia bukan something. Dia bukan something yang tiba berlaku out of norm. Betul. Yalah, based on Anta sendiri kan, so at least ada lah progress tu. Maksudnya you tertegur juga dengan dia lah kan, so kita boleh nampak kat situ. So good job jugalah kan. Alright, so everyone dah settle. Jadi mungkin ada ke nak update progress yang mungkin dah lebih baik daripada sesi lepas. Misalnya dia ada Ham dengan Huda macam mana? Ada update lagi yang mungkin dah Saya semakin lembut. Betul lah. Setuju lah. Tak setuju je. So Alhamdulillah mana? Sebab tadi cara dia bagi teguran kat Afiq tak berapa kasar, dia try lembut tadi. Lembut lah, aku tak suruh dia sepak. Terus suruh dibakar. Ada term. Tapi cara dia punya input tu ada nampak dia punya kekasaran voice dia tu. Tapi cara percakapan dia nampaklah dia try. Sebab kalau dengan Alif dengan saya dah selalu jumpa macam ni, tapi Afiq yang jarang jumpa, nampaklah dia macam bila seorang yang jarang jumpa ada kepo sikit, dia nak jaga kepala lumba dia tu. Ada sama dengan perlahan sendiri. Takkannya, tapi yang penting kena tanya progress. Aina betul ke dia lagi lembut? Saya rasa nak set dulu tak payah lah. Nak saya boleh jujur. Kita nak jujur. Alah nanti dah mandi. Okey, tak Biasa apalah. yang Itu hak masing-masing. Ya, saya maksudnya jawapannya opposite lah. Sudah? Macam mana? Saya tetap rasa saya dah lembut lah. Okey dah rasa ada progress dan At least ada progress. Bukan. Teruskan, jangan berhenti halfway ya. Betul. Consistent. Ada support system. Dia sentiasa menjaga awak. Nanti korang akan tengok saya awak. Biasa dia dengan lelaki kau aku. Misalnya dah. Lepas ni apa Ayu pula. Ya dah maksud awak pula macam mana? Ada update daripada last session mungkin lebih better ke? Biasa progress dia still sama. Tak. Ada baik sikit. Tiba macam sebab mula dari yang saya kata ni Afhami. Sebab tiba macam dah start selalu bincang dengan dia. Saya punya timbalan lah. Tiba dia macam dah nak try ajak saya masuk dalam group dia. Macam hari tu tiba ada kau nak join main badminton. Time tu pula saya beli jom. Tiba-tiba adalah 2-3 kawan lagi sekali. So time tu gelak-gelak main badminton semua bagai. So then nampaklah ada bonding dekat situ. In a sense saya nampaklah mula dengan just okay, aku tolong kau tak ada tiba hari lah. Kau jadi timbalan tapi kau kena tolong aku dalam nak jumpa orang semua bagai. Mula dari situ je. Tapi mungkin sebab cara saya lain dia macam elok ke apa, tiba dia nak tu dengan saya dia punya group friend tu. Dan tiba kawan yang dia yang lain ni tak berapa rapat dengan saya. Tapi sebab dia tu tiba dia nak kenal lagi rapat lah. Dia kalau tak rapat sangat, yang kawan lagi seorang ni dia introvert lah, dia macam ni. Dia introvert dengan orang tak kenal. Tapi bila dah rapat dia bising. So tiba dia dah main-main tiba dia start bising. Kau nak shoot sebenarnya tiba macam tu. Tiba dah keluar nampak lah dia dah open dia punya shot. Dari situ lah nampak lah dia punya tu. Tapi of course lah dia tiba dia ajak nak jogging pukul 5 pagi. Tak apalah aku Dia selalu jogging kan? Dia pergi sembilan kau tak ada kerja buat ke? Kau okey macam ni kita jogging.
Habis tu kita makan, sahur, baru kita puasa hari tu. Tapi jadilah in sense. Nampaklah ada. So it's good lah sebab masing-masing dah ada progress daripada just be issue kan which is Ania semua. Ania kita mungkin akan tengok pada Afiq ni. Nanti kita mungkin update secara online boleh tengok Dekat WhatsApp group. boleh tunjukkan di video. Kalau perlu Kalau video boleh record pergi buat video call sama-sama nanti tengok macam Setiap minggu aku mana. tanya. Pin lepas ni bang dulu. Okay, so sekarang kita boleh proceed kepada aktiviti 2 boleh? So aktiviti 2 adalah based on unsent letter, which is everyone kena dapatkan satu surat ni and semua orang kena tulis surat kepada kawan masing-masing. Maksudnya members dalam ni semua kena tulis. Semua orang akan dapat surat daripada ni. Whether awak nak tulis nama awak ke tak, itu up to you lah. And then if awak rasa nak share after the set tulis, awak boleh share. Kalau tak nak, boleh simpan untuk diri sendiri. Betul. Kok dah kata semangat. Maksudnya saya seorang kena tulis letter untuk semua orang ke? Ya betul. Dalam tu ada 7 kertas. Ah. Jadi awak akan tulis untuk setiap orang. Dia macam mana nak berfungsi. Awak nak tulis sendiri ataupun awak macam ada pada macam ni lah. Setiap orang ada satu. Depan kad tu awak tulis nama awak ke, awak nak hias. And then lepas macam seminit lah kita bagi kan, awak pass kepada orang sebelah. So orang sebelah tu akan tuliskan surat untuk awak. Ya betul. Faham tak? And then letak dalam surat. Ya, dalam surat ni. Tetapi orang sebelah dia janganlah baca apa yang orang sebelum tu tulis. Awak tulis yang awak punya untuk bagi kepada orang tersebut saja. Clear tak? Okay. Kalau clear boleh tulis dulu lah. Boleh ambil dulu pilih. Tanda dia. Boleh take fine nak pilih. Nampak nervous ke nak tulis surat? Kena tulis surat Apa? cinta. Kalau rasa nak baca tak payah baca. Kenapa? Teringat balik masa dia tulis surat cinta ke? Kalau surat ni tak nak baca pun tak apa. Okay. Baca time dekat rumah boleh juga. Sebelum tidur baca. Oh, betul. Ambil pilih. Boleh tulis nama tak? Dia siap pergi lempang memori. Boleh juga. Rasa macam tak cukup ke tak boleh ambil sticky notes ke, rasa ni nak kata panjang dia. boleh ambil ni lipat-lipat masuk kat dalam tu. Boleh ambil dulu. Push. Sticky notes Ella? Tak jatuh. Kalau tak rasa tak cukup awak ambil sticky notes untuk top up. Kenapa? Nak tulis apa? Sebab jarang datang, jadi tak tahu sangat isu orang lain. So Ataupun advice dekat kawan. Based on apa yang kenal sikit lah kita orang. Macam Kalau pada isu, mostly yang roommate lah awak, Alif dan juga Aina, roommate and housemate. Dan macam ada Ham, dia nak macam mana nak ada kawan, macam nak buat kawan. Dari segi ni pula, pun isu dengan kawan, nak macam mana dia nak dekat introvert, macam dia nak jadi lagi boleh bercakap. untuk Hazika, awak nak lebih confront kan. Dia tak semestinya berdasarkan isu. Kalau macam dia satu kata-kata untuk mereka, apa awak kenal mereka dan sisi ni apa awak nak bagi mereka ke, boleh je. Tak semestinya based on isu. contohnya macam Afiq kalau rasa ada Ham ni bising sangat, dia diam sikit. Macam ada Ham terus diam sikit. Dia macam surat untuk kawan. Ya, Macam betul, tu. surat untuk Tak kawan. kisahlah based on apa. Kalau tiba dia tulis surat tu I love you dia. Tak tahu siapa. Tak tahu siapa. Tak Tak tahu tahu siapa. Rasa macam Betul. nak panjang pula boleh tanya besar sikit lah. Tulis nama tak dekat depan. Tak ada pekat kad. Boleh lipas dekat sesiapa je. Kejap. Kena pas pusing lah macam ni sebab nanti tak tahu siapa. Cukup. Awak tulis je nama dulu. Tulis untuk orang sebelah saja dulu. Orang sebelah saya tak ada. Orang sebelah kita macam ni. Dekat Oh, Huda ke Aina, Aina kat Ham, ada Ham ke Alif, Alif ke Afiq, Afiq ke Khazika, Khazika ke Mi. Saya akan rotate balik sampai masing-masing dapat sampul masing-masing balik. Sekarang ni tulis je suka semua kan? Tak, tulis dekat Alif je. Oh, saya kata tulis kat Afiq lah. Okey, tak Tak apa. apa. Sebulan kertas baru. Oh, okay. Tak kalau dekat. Kalau cakap, boleh. kalau Afiq dia tak kata. Weh, mana weh? Dah apa dah? Boleh je lah. Aku patutnya tulis untuk kau tapi aku tulis dah Afiq tu. Kau kenapa lain? Tak bagi lah. Ni. Apa? Ni aku tulis kat Oh, ni- Afiq. Di sana yang kena. Ni ambil dekat sini.
Oh. Dia kena contoh, dia kena tulis orang sebelah. Okey, Macam tulis aku dulu kena sampul tulis benda masing-masing. untuk kau. Kau Lepas kena tu tulis dia- benda ah. untuk asal. Surat untuk Okay. orang sebelah. So dia siap tulis Nanti surat orang lukis. sebelah je dulu. Sekarang ni orang sebelah dulu. Orang sebelah. Tapi dekat depan surat tu tulis nama Sama. orang Jadi sebelah. awak akan pas sampul tu kat orang sebelah. Sampai awak dapat sampul balik. So ni sampul saya tu. Sampul awak. So nanti orang sebelah buka, ambil Ambil selai kertas. Yang kosong kan? Yang kosong untuk tulis. Jangan baca yang dah tulis. Ambil kertas kosong, tulis. Okey macam ni kan okey contohnya Aina. Okey Aina. Oh, ambil atas kosong dalam ni. Lepas tu nanti letak balik, lepas tu benda ni pas kat sebelah. So ni Aina punya kan. Ah. Kat nama Aina. Jadi Aina dah tulis untuk orang sebelah contoh Adham. Jadi Jadi- ada hambat bagi surat dekat Aina. Ah. Macam tu. Jadi simpan dalam ni. Awak simpan orang sebelah pula. Oh ni saya tulis untuk Afiq lah ni. Ya, betul. Yang saya tak ambil tulis. Okey. Tapi tak dalam sampul saya. Yes. Jadi Lepas tu sampai nanti awak. sampai pusing nanti Eh, sampai. Tak dapat Ya Allah. Salah Haji. Ke pegang Okey. kita orang tulis je Dia untuk betul semua buat. orang. Dah tulis dah nama masing-masing kata sampul tak? Macam ada ajar budak sekolah. Okey, dah tulis dah. Sorry cikgu. Sekarang ni awak first surat awak tulis kepada siapa? Afiq. Okey, sekejap. bukan kertas Okey, kertas masing-masing. yang dah conteng tu awak tulis atas nama siapa? Untuk siapa? Untuk orang sebelah. Orang sebelah. Dah tulis ke belum? Dah. Dah. Okey. Tak tahu. Tak salah. Sekejap. Sekarang ni okey semua okey mungkin salah saya sendiri lah, mungkin saya salah explain sikit. Okey, sekarang sampul masing-masing. So sekarang kat awak ada 7 helai kertas kosong, betul tak? Betul. Okey. Kalau yang tak cukup 7 helai tu boleh ambil lagi selai lah sticky notes. Okey. Jadi sampul awak tu awak pas kat orang sebelah. Untuk orang sebelah Sampul yang tulis. kosong. Sampul kan. Sampul yang ada kertas tu. Sampul je. Sampul tu ada kertas. Ada. Ada kan? Kertas yang tulis tadi tu letak dalam ni juga. Okey. Sini saya buat contoh lah senang. Duduk masing-masing kursi. Okey, mana? Okey, saya ambil contoh kat sini satu. Okey, contoh ini nama saya. Okey. Sampul ni nama saya. Dalam ni ada 7 helai kertas kan? Dan awak hias je awak punya sampul nama awak. Dan awak pas kat orang sebelah untuk dia isi surat untuk awak. Dan awak pun isi untuk dia. Faham tak? Nanti at the end surat ni, sampul ni akan datang kepada awak balik. Sampul je lah. Sampul Sampul dengan dengan isi isi dalam dia. saya kata ada kertas ni. Tujuan lain dah ada dalam ni. Letak dalam ni. Betul. Contoh. Tak sebut tadi. Sebut. Okey, dia salah dengar. Jadi kita ulang balik. Okey. Sampul nama awak semua. Okey. Ada 7 helai kertas dalam ni. Jadi 7 helai ni lah jangan keluarkan pas kat orang sebelah. Orang sebelah akan tulis surat untuk awak. Jadi benda ni akan rotate sampailah awak dapat surat ni dekat awak semula. Kedua yang Jadi sekarang kalau yang mana dah siap tulis tu Kena ambil. mungkin boleh tambah lagi kertas sendiri. Keluarkan balik. So bila dah tukar ni, saya tulis untuk siapa pula? Awak akan tulis untuk sebab awak akan dapat kertas semua orang and last kali awak akan dapat awak punya balik. Sampul surat. dia letak. Nak sambung surat Nak sambung surat okey. Ya. Kita main apa ni? Kena letak dalam tu tak kan? Tak. Pegang betul. Ni pegang ni. Ya sekarang ni saya tulis untuk Aina. Awak tulis untuk Aina. Oh. Awak akan tulis untuk semua. Okay. Cuma starting dia kena start dengan sebelah. Oh tak payah masukkan. Tak boleh nanti masuk sampul saya macam. Kertas yang mula-mula tadi kan salah kan? Okey. Apa kata kita buat lebih mudah? Tak. Masukkan. Saya tulis kat Afiq. Lepas tu masuk. Ni sampul saya. Saya masukkan ke atau tak? Tak, tak. dekat Afiq. Pegang dulu. Dekat Ya, surat kita Afiq. ulang balik tadi salah. Dan nanti benda tu letak pada surat Awak Afiq. kena pegang dulu Eh, sampailah kat sini surat sampul Afiq aku. tu Ini sampai. sampul. Jangan bergaduh. Okey. Siapa tak kira boleh angkat tangan. Bentar. Macam ni. Yang masukkan satu yang. Apa tahu awak nak hebat macam tu. Okey. Macam Ni kita aku masukkan dah dekat tulis sampul kan. masing-masing. Ni kau punya getah kan kau pula kena. Tu pun tak bergaduh. Okey. Itu gaduh tak siap nanti. Sebab dia tak tulis nama kat sampul tu. Sekarang ni bila dapat ni kertas dah ni kau kena tulis nama aku. Okey lah macam confuse kita mudahkan je lah balik macam yang awak saja Tulis kan. untuk semua. Jangan confuse kan. Tulis siap-siap untuk semua orang. Alah, tapi tak seronok. Okey. Nanti kita orang diam-diam masukkan.
Okay, macam ni. Oh, okay. Okay. Okay, macam ni lah. Sekejap. Okay, perkembangan banyak sangat kan? Okay, saya kosong ni. Lain dah. Pulangkan balik sampel masing-masing. Dah. Okay dah. Ya Allah. Macam confused sikit kat sini kan? Okay. Okay, sekarang ada tujuan lain ke tak masa saya? Dapat cukup saja. Dah punya. Aku juga kerja. Okay, basi ni lebih boleh pulangkan kepada saya. Dah kira dulu. Okay, kira dulu. Pastikan tujuan lain kertas kosong masing-masing ada. Ada no. Ada yang tambah. Okay, boleh tambah. Boleh ambil kat sini. Anish nak satu boleh? Boleh. So boleh je tulis nama. Maksudnya tulis nama orang hilang. Tu? Tulis nama Sebab kadang sebab kita dah bertukarkan, kadang tak ingat pula untuk siapa. So tulis je dekat semua members kita. And then lepas tu baru kita Lepas, Invite. Nama sih salah. Ya, kita dah tukar paling mudah dah yang terakhir ni. Okay, exam lah kan. ada siapa nak request lagu tu? Sembara tu kan. Ada tak? Lagu apa yang boleh sedih pemisah gitu? Sedih-sedih. Kenapa tu? Kenapa nak sedih-sedih ni? Sebab setiap permulaan ada pengakhiran. Oh. Okay, lagu apa? Lagu sedih. Judul apa? Apa? Lagu gamelan lah, lagu gamelan yang kita Dah macam Apa kita tak berjumpa dalam BM kan? Kita semua dah anugerah dekat. Orang anugerah dekat kan? Cuma Suka kau punya ada ZIE kan? Tak ada ZI. Pada Q aku ambil tulis K. Kau nak nangis kan? Aku nangis lah beramai-ramai kat dalam ni. Dah siap boleh bagi tahu dekat 5 minit lagi lah. 5 minit lagi.
Dah ke? Lagi seorang lah. Boleh. Kalau sejak aku bagi tahu tau. Dah. Sebab tak tulis karangan Dah. Sampul dia jangan dilepas tu. 3 minit lagi. Siapa bagi saya yang belum? Belum. Silakan. Ni apa nama? Ni, Aina. Itu kalau yang tak kenal tak lagi nasihat juga lah tu. Pernah siap untuk kahwin ke? Kena jadi 9 ni dia. Tapi nanti tahun selepas minum buat juga. Nak ke sudah boleh kahwin kan? Special case kita hantar by email je nanti. Email. Lepas 10 tahun nanti email. Ingat tak dulu kita ada buat dulu kan? Ni dah dapat intern. Kat mana? Kementerian. Oh sama-sama eh? Tak. Kiranya Saya minta ID. IPG. Dengan cerita ramai tak dapat intern lagi. Tempat intern. Ke macam mana? So far, sekarang yes lah ramai tak dapat. Sebab lambat tunggu respon. Respon. Respon lambat lah. Which is macam reply baru lagi juga kan. Awak minta kita kan. Last week. Sebab sekarang kita rush sedikit lah. Kita pun under penjelaras and banyak yang apa pending. Dia kena Oh, kita start. sebab ada pufa-pufa. Yang kau bukan kita fakulti pendidikan 99% ke? Okey, dah siap ke? Sekejap. Dapat kerja. Mati. Risau lah belajar 4 tahun tak dapat internship kan dulu. Afham dia rambut ni. Sebab dia nampak dia jogging pagi-pagi. Dia orang suka. Sebab dia rasa jogging tu membuatkan dia rasa hidup. Sebelum ni pun dia jogging tak? Okey. Parents semua tu macam Siapa yang belum siap? Okey, sekejap. Wah. cakap buat Betul kena ni dah tulis. Rasa bebas. Mana video kau jalan tapi dengan syarat kena tempat perlakuan. Adik, dah siap? dah. Dah. Okey. Mesti nak letak dalam. Jadi dia tunggu Afiq dan juga Huda. Kita akan pas serentak lah sebab takut confused lagi sekejap lagi. Jadi sabar-sabar je. Ini dia kosong kan? Sorokkan diagnos tulis. Kita pun nak sorak juga. Macam mana ni? Ya, tak sabar. Baca lebih. Tapi saya rasa nasihat paling harus saya akan dapat daripada Haziq. Boleh kenal saya lebih. Rasanya lagi tegas, harsh. H-E-R-S-H. Dia kata sendiri tak dia kan. Saya ingin saya terus menusuk. Sentak nama dia. Awak kan selalu jumpa dia dalam kelas kan? Okey dah. Dia kata jumpa kaki dia 12 pula juga tengah makan-makan. Pegang sekejap. Okay, Afiq 10 saat Afiq. 10. Jangan, kalau tu nama saya nasihat. Tak dapat surat. Tak dapat surat dia. Ada extra. Ingat kalau ADU kan dapat extra mata kalau dia kurang daripada Boleh dibingit atas ni. Kita sama-sama dibingit tengok. Jadi kalau accounting gaji berapa sebulan? Personal. Hot kan? Hot cost kan? Sekarang ni hot cost ni. Hot cost. Aduh. Cost Viral kan? ni. Cost ni. Cost accounting ni paling banyak ni lah sebenarnya cabaran.
daripada kat negara lagi balik Malaysia. Ada AI tak ganti kan, insyaAllah tak ganti kot. Cepat 5 saat duduk Huda dengan Afiq. Lama 10 saat paling lama kat dunia. 4, 3, 2. Okay, Afiq baru menang. Dah. Okay dah. So Dia tengah tulis kat saya. Langsung baru. Nanti bisik. Boleh tak? Okay, betul ke Afiq dah settle tulis? Kita nak sambung lagi? Dah. Tak ada, okay. Jadi sampul kosong, awak pas kepada orang sebelah. Okay. Itu gambar kucing yang tu kan? Okay. Tommy yang apa nama? Blind ke bisu lah, ada ingat? Bisu kan? Ini ada satu aina. Oh, ni macam ni pula jin ya. Nombor satu main. Okay. Dah. Kejap kita pas serentak. Oh, pasal tak. Sekarang confused lagi. Jangan baca. Jangan baca. Tak mahu Okay. dia baca. Okay, dah. Okay, pas. Sudah. Okay. Sabar. Pas. Bukan. Okay, dah. Jangan membangkit kemarahan tu tak? Kalau dah tua macam. Dia pasti dapat warning daripada Huda dah. 2 minggu lepas kan. Sabar, okay. Jangan ada lagi, jangan ada lagi. Jangan ditekan-tekan. Mana kau Betul tak lah. boleh tahu Huda lagi. ada problem ke something next? Motor harus tak elok. Dah ke? Okay, next. Alah, Susah kecil ni dah, nak kau punya masuk nama. susah melekat ni. Tommy. Okay. Sekejap. Huda tak payah. Okay, next. Okay, next. Yelah. Okay, last kan. Kau dapat diri sendiri pula. Itulah rasa berat setiap sampul ni. Okay. Jadi dapat kepada diri sendiri balik kan. So sekarang sama ada you guys nak share ataupun nak simpan, it's up to you. So kalau tak, okay, kalau ada siapa-siapa nak share, okay, siapa nak share angkat tangan. Kalau tak nak share, Tak apa. tak apa, no worries. Baca dekat diri je. Baca untuk diri sendiri, tak ada Kita nak masalah. tunggu dekat Oh, excited dia baca sekarang. Sabar. So sekarang decide dia boleh nak. Dah baca. Dia tak menyabar kau benda ni. Dia benda yang kita nak tahu. Jadi nak baca, okay, sekarang dia nak share ke tak nak? Atau kita tak nak Tak nak? Lebih suka simpan. Okay, so semua setuju untuk simpan. Jadi boleh simpan buat kenangan ataupun ikutlah dia motivasi kan. Bila baca tu ingat-ingat apa solution yang rakan-rakan dah berikan. Alright, so itu sahaja daripada kami sebenarnya dan apa tu, kalau boleh kita settlekan kat sini lah kan. So kita pun dah penghujung sebenarnya, which is sesi ke-7 dan saya harap that you guys boleh apa tu sentiasa berpegang pada etika kerahsiaan di mana apa yang kita cerita dalam sesi kekal dalam sesi sahaja. So alright. Jadi sebelum tu macam kita nak tahu jugalah, which is dari side kami, kami hopefully dapat membantu kami harap sama-sama yang ada isu dah selesaikan isu. Jadi masing-masing juga ada progress. And Afiq jangan risau, kita akan tengok juga awak punya progress walaupun kita dah sesi yang akhir ni. Awak boleh setiap update dalam group nanti. Jadi sebelum kita end kan, kami nak tahu jugalah mungkin kalau ada sukarela nak kongsikan apa yang you guys rasa pada masa first korang datang sini and waktu pertengahan dan juga last secara ringkas ni lah. Mungkin seorang ke dua orang. Ada siapa-siapa tak nak share? Yang mana aku? Okay, siapa light sekarang? Light sekarang? Okay. Boleh. Nampak ke ni sebelum duduk tepi ni? Boleh. Okay. Light tadi dah belum? Hai. Macam Aina tak ada kita ringkas lah. Pada Aina, last kali ada Ham. Boleh? Last kali ada hal ni bahaya. Terus sikit lah. First awak rasa apa, tengah and last kali awak rasa macam mana? Saya sebenarnya tak rasa apa-apa sebab saya pernah drive. Sikit lah, saya rasa macam beban yang dipikul pada hari kejadian ataupun minggu kejadian sedikit berkurang sebab saya dah
Dah apa? Berkongsi. Lepas Berkongsi. Okay, sekarang macam mana awak punya? Okay. So Huda, So far so good. So far so good. kenal orang baru. Kenal orang baru, kenal banyak personality yang lain-lain. Rasa macam saya ingat saya normal je. Rupanya bagi orang Dia unik. saya ingat saya itulah selama ni saya ingat saya normal and macam itulah. Tapi sekarang ni rupanya saya kena tone down. Macam tu. Sekarang apa perasaan awak bila awak dah jaga kursi kita sekarang yang dah nak habis kan? Saya rasa saya kena berhati-hati dengan orang yang lebih soft daripada saya pada masa akan datang. Untuk saya pula, masa mula memang saya nampak awkward and macam saya cakap kan, saya rasa introvert kalau mula. Lepas tu bila dah lama-lama, dah banyak kali sesi yang join, dia macam makin lama introvert tu makin berkurang and dia macam adalah progress daripada sebelum-sebelum ni. Macam tu lah. Saya rasa macam dapat kita manusia kan berbeza-beza. Saya dapat macam belajar lah macam mana setiap orang punya personality. Saya rasa macam tips-tips yang diberikan boleh saya diguna pakai kamu. Mungkin masa depan kita tak tahu. So Afiq lah. Awal dulu saya masuk pun saya macam tak cakap banyak agak. So saya impress macam ni ada orang boleh bol-bol. Sebab aku ni burung berbati. So saya macam wow, menarik. Jadi pada lama-lama saya pergi session lain, time tu dia 3 orang je kan. Saya pun macam sedap borak kecil kan. Lepas tu saya pun macam saya minta maaf agak lah sebab saya tak join sangat kan. Saya minta maaf sebab busy juga. Lepas tu apa yang saya dapat, saya rasa mula saya boleh katakan saya macam tak suka sangat macam berbual dengan orang yang tak rapat ni, tapi sebenarnya benda tu okey je macam tu lah. Maybe kau sendiri kot. kalau dengan orang luar dia diam biasanya. Sebab orang luar dia tak Saya terikat sebab tu dengan saya macam atas. impress lah macam ni ada orang boleh cakap Langsung. Hmm, Sekarang tu macam lah. bantu awak tak bila awak jalan sesi? saya rasa membantu lah sebab bagi saya boleh luah apa yang saya rasa sebab benda tu tak elok daripada kita pendam macam semua orang cakap kan. Lepas tu semua orang pun bagi solusi pendapat masing-masing. So, saya rasa benda tu sangat bantu untuk improve saya punya lifestyle in the future. Jadi, Waktu first dulu kan saya ingat sesi ni pasal pengurusan masa. So bila buat undi tu saya je yang tak undi pasal perhubungan sebab saya tak tahu nak bincang pasal apa pasal perhubungan. So saya pun masuk je. Tiba-tiba nak ditakdirkan saya ada masalah perhubungan dengan roommate saya. So ada hikmah lah saya masuk kan. Lepas tu okay lah, dapat kenal personality masing-masing. Masing-masing ada perspektif masing-masing. So daripada situ saya dapat point of view setiap orang. So dapat solusi apa semua. Dapat dengar juga masalah setiap orang. Macam tu lah. pandangan setiap orang. Di dah sekali ada ham. Macam mana ada ham? Saya pada saya title Just as simple. Jangan. Tapi apa excited tak tahu. simple. Masa awal pertama saya ingat, efektif ke dulu counselling ni sebab saya dah join yang personal. Dan saya yakin saya takkan share benda-benda yang betul mendalam kalau banding dengan personal. Dan of course saya tahu dalam masa first datang bila Syahira Syed message cakap jangan join. In a sense saya rasa macam saya tahu dia takkan sejam, mesti akan hujan dan lama. In a sense boleh ke saya community ke apa. But awal tu saya datang sini sebab saya rasa macam aku dah join ni, tanggungjawab saya datang tanggungjawab. But bila pertengahan perasaan tu dah makin kurang. Kadang-kadang ada juga sebab kadang tiba aku nak kena buat kerja ni, aku ada session. So saya datang ataupun tadi saya kat rumah, ada mana nak datang sini kan. Tapi kadang saya ada rasa datang sebab dia seronok kita boleh bersembang macam ni. Sebab itu yang perbezaannya dengan saya baru nampak perbezaan antara group dengan yang personal tu. Insan bila interaction macam ni
walaupun kekurangan tak boleh bincang secara mendalam, dia boleh lagi open benda yang simple-simple, lagi banyak perspektif macam Ali cakap tadi. Dan bila penghujung, saya rasa happy lah dapat join group counselling ni. Sebab dia walaupun masalah yang bagi saya bukan mendalam, iaitu kawan dan saya cerita, tapi perspektif orang ni dapat juga membantu. So dia mengubah saya punya perspektif. Ingat group counselling tak function, rupanya ada fungsi dia. So itu saya rasa. Thank you. Simple juga. Thank you so much untuk you punya korang punya perasaan pada first, tengah dan juga sekarang kan. So untuk Afiq tak perlu risau sebab kita sendiri faham, which is masing-masing ada komitmen sendiri. Dan kita sangat hargai sebab awak stay join kita punya session. Dan untuk Adham pula, untuk perbezaan dari segi individu dan kelompok ni boleh dikatakan lebih fun, lebih relax dibandingkan dengan individu. Jadi kebanyakannya mungkin sekiranya kalau macam lebih terbuka boleh share dengan lebih dalam, tapi kalau tak nak share dengan ramai, itu adalah hak masing-masing kita ada perasaan di sini. Jadi hopefully kat sini sedikit sebanyak kami harap sesi ini bermanfaat untuk semua orang. Dan sekiranya ada salah silap mungkin dari pihak kami sendiri. Hopefully, thank you so much sebab sudi join sesi kelompok bersama kami kan. Thank you so much, saya sangat hargai. So sekali saya tekankan bahawa apa saja awak kongsikan kat sini hanya kepada diri sendiri dan tidak akan bawa di luar lah. Dan sama-sama kita jaga apa yang dikongsikan oleh ahli dalam kelompok ini. Jadi secara ringkasnya apa kita buat hari ini adalah kita tengok masing-masing punya progress, which dari segi kawan, roommate dan masing-masing pun menunjukkan progress yang lebih baik. Dan untuk Afiq macam saya katakan tadi, awak tak perlu risau sebab untuk awak juga ada dan kita boleh tengok basis online dan nanti yang lain pun boleh bagi respon juga. Jangan di glutik ya. Kalau online tak sebab kita ada nak sama-sama Afiq kan. Kalau perlu mungkin boleh video call lah. Kita tengok macam mana. Apa nama term dia? Online counselling. Jadi mungkin itu saja untuk hari ini. Thank you so much. Harap semua dapat pegang kepada etika dan semangat. Jika kami tambahkan rakaman terlebih dahulu. Boleh. Kalau ada apa-apa nak katakan lagi tak ada? Balik cerita. Terima kasih kaunselor. Terima kasih kaunselor. Ambil gambar surat. Terima kasih.